semua, Assalamualaikum. Hari ni saya nak review produk yang saya dah macam itu. Sabun tomato daripada Anggul Safia Bulk and Beauty setelah. Senang ni, asalnya nak beli sabun brand tomato tapi biasa lah. Terus saya akan bersatunya sebab pada beratan sabun tu. Lepas itu berat dia dalam tak sure dah berapa, tapi ada berat dia. Besar-besar juga lah, tapi sederhana. So berat sikit. Saya ni mungkin untuk pakai potong-potong untuk sebulan lah. Kalau dia boleh tahan sebulan sampai sebulan. Dah sampai sebulan saya akan repair ni. Okay. Lepas tu dia pun buka lah. Dia pilih pasir ni. Pasir kecil. Pasir dah kecil. Kita bukakan dia. Buka-buka bunting je. Bunting senang je. Kalau bersih kan. Lalu sabun. Okay. Bukakan dia. Ada apa dalam dia. Kita tengok dalam bungkusan dia. Dia bungkus. So kemas dah. Dia kemas dan selamat dah. Tak rosak kan. So tenang lah. Tak rosak tu banyak lah. Yang kalau kita beli, kita tak banyak komplain tak. Kalau rosak tu dah sampai barang rosak lagi dan kita kena komplain. Betul tak? Okay. So alhamdulillah lah. Setakat ni barang yang saya dah order semuanya tak pernah rosak lah. Alhamdulillah. Semuanya kemas. Okay. So kita buka lah. Dia punya bubble plastik ni. Sebab dia agak bungkus macam ni lah. Okay, kita tengok apa dah nak beli. Okay, korang kita guna bunting. Kita sikit lah. Okay, dah settle. Bukakan dia. Tengok dalam dia. Itulah dia sabunnya. Saya tunjukkan kepada korang saya review. Okay, itulah dia sabun dia. Ini nama dia sabun tomato Anggul Safia. Okay, daripada Anggul Safia. Rasanya ni produk organik lah. Macam buatan Malaysia ni kan. Organik ada juga lah. Macam tu lah. Saya nak macam ni lah. Buatan Malaysia ni tapi organik. Macam ni lah. Produk yang mak nenek-nenek kita guna dulu. Macam tu lah. Bahan-bahan yang semula jadi. Nak yang macam tu lah. Saya masukkan macam tu. So saya pun tak beli. Dah TikTok ada kan. Mana tahu dah serasi. Okay, saya akan repeat. So, dia tengok apa dalam dia. Okay, bungkusan dia pun emas. Okay. Tada. Tengok bungkusan dia. Ni lah. Okay. Okay. Nampak tak? Bungkusan dia. Satu je. Sama dia pun. Okay, korang. Itu saja. Jumpa lagi. Bye.